Lift gergasi ni terletak di empangan 3 ngarai di Sungai Yangtze. Lift ni berfungsi sebagai penyelesaian pintar untuk mengatasi perbezaan paras air yang sangat ekstrim antara dua bahagian empangan supaya kapal-kapal besar dapat terus melintas tanpa halangan. Dengan teknologi canggih, kapal akan masuk ke dalam sebuah ruang besar yang dipenuhi air. Kemudian, keseluruhan ruang tersebut akan diangkat atau diturunkan secara menegak seperti lift bangunan. Ia mampu mengangkat beban sehingga ribuan tan dalam masa yang singkat. Dalam beberapa minit sahaja, kapal yang berada di paras bawah boleh terus naik ke atas empangan. Atau sebaliknya, turun ke bahagian yang lebih rendah di luar empangan. Sistem ni menjadi alternatif yang jauh lebih pantas berbanding laluan pintu air yang biasanya mengambil masa berjam-jam sekaligus mempercepatkan aliran logistik dan pengangkutan di salah satu laluan sungai paling sibuk di dunia. Kewujudan teknologi ini bukan sahaja menunjukkan kecanggihan kejuruteraan moden, malah menjadi kunci penting dalam memastikan kelancaran pengedaran barangan, perdagangan serta hubungan antara wilayah di sepanjang Sungai Yangtze. Ia menjadikannya salah satu inovasi paling menakjubkan dalam dunia kejuruteraan dan infrastruktur moden. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.